Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada podcast tentang apakah itu maksud sukarelawan. Ramai antara kita selalu dengar perkataan sukarelawan, sukarela, sukarelawan turun di lapangan dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak tahu dan kita nak gali, mendalami apa maksud sukarelawan. Okey. Bersama tetamu jemputan kita iaitu Tuan Alif, CEO Kelab Perwira Malaysia. Saya Wira. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat ke luar biasa sihat? Luar biasa sihat. Wow, dahsyat. Dahsyat je. Ya. Apa ni? Kita Perwira memang bersedia dan bakti. Wah, yes. Sebab tu kita sentiasa bersedia lah. So jadi, adalah beberapa soalan yang kita akan tanya kepada Tuan Alif. Boleh, tak masalah. Banyak pun boleh. So, sejak bila kali pertamanya Tuan Alif berminat tentang sukarelawan ni? Waktu kecil ke? Waktu sekolah ke? Ataupun tiba-tiba ke? Sejak bila bermulanya bibit pertama berminat dengan sukarelawan? Macam jatuh cinta dengan orang lah. Okay. So, betul Wira. Dia dengan kesukarelawanan ni memang orang ada orang certain jatuh cinta daripada dia budak-budak. Ada orang mungkin dia dah dewasa lah kan. Tapi untuk saya, sebenarnya saya bermula daripada sekolah sebenarnya. Memang saya minat lah. Dan waktu tu, saya pun nak ucap terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Waktu saya masuk Form 1 tu, pendidikan civic mula diadakan. Jadi saya rasa itu adalah salah satu inisiatif terbaik yang kerajaan buat pada masa tu untuk naikkan balik orang kata level tahap kesukarelawanan dalam kalangan orang-orang budak-budak lah masa tu. Jadi daripada situ saya mula berminat, saya banyak ikut aktiviti-aktiviti kelab cerita apa semua kan, kelab cerita alam lah apa semua. And then saya waktu tu yang core saya buat ni dua lah, termasuk satu lagi pengakap. Saya daripada sekolah pun pengakap. And then kita orang ni banyak pergi program jadi instructor ke ataupun jadi volunteer instructor. Kadang-kadang dia orang sediakan makan, tak token mungkin tak ada masalah. Jadi memang daripada sekolah kebanyakan ni dua benda lah yang mendorong saya untuk minat dalam kesukarelawanan. Jadi sampai sekarang memang sebelum ni termasuk dengan saya dah join Perwira ni secara formal atau officialnya dunia kesukarelawanan atau kemanusiaan ni saya terlibat lebih kurang 7-8 tahun lah macam tu. Lama juga 7-8 tahun. Boleh lah. Jadi daripada situ banyaklah pengalaman juga yang kita dapat timba. Tak kira yang kita buat dalam luar negara, memang kita dapat, memang masing-masing ada karakter dia sendiri. Kalau Wira ada peluang dapat pergi ke luar negara, memang akan rasa lain. Yang dalam negara akan rasa lain. Jadi kita lakukan aktiviti sukarelawan ni lah. Betul. Negara lain tak buat rasa lain. Betul. Sebab situasi memang tak sama kan. Situasi tak sama. Cara mengurus tak sama, situasi tak sama, masalah pun tak sama. Cuaca tak sama. Makan tak sama. So benda-benda tu lah yang orang kata sedikit sebanyak kadang-kadang dia boleh jadi trigger tau untuk kita ni berminat dalam salah satu bidang. Kalau bidang sukarelawan ni kita tolong macam rindu lah. Lepas kita dah buat something ni, lepas kita macam masa nak dia macam tarik kita lah macam tu. Betul. Dan lagi satu, kalau macam di orang kata di Perwira ni pun, kata-kata sukarelawan sebenarnya pada peringkat awal dia join tu kan. Dia join Kelab Perwira sebab dia nak mengisi masa lapang dia ataupun dia jadikan sebagai hobi untuk dia release dia punya stres lah, tension lah, buat kerja kan. So hari Isnin sampai Jumaat dia buat kerja banyak, betul tak ada cram, banyak sangat buat kerja. Jadi ujung minggu bila kita buat program kita pula, contoh outdoor kita pergi hiking lah, yang jenis bonding yang ringan-ringan. Tapi yang skill-skill pun ada yang ikut. So benda-benda tu dia menjadi pencetus untuk kita dapat rasa keterujaan yang sangat tinggi lah untuk buat kerja-kerja sukarelawan ni.